Tiada siapa yang gila dalam urusan wang. Dalam dunia keuangan, kita sering melihat tindakan orang lain sebagai sesuatu yang tidak masuk akal atau gila, namun hakikatnya tiada siapa yang benar-benar gila. Hal ini terjadi kerana setiap individu melihat dunia melalui lensa pengalaman peribadi yang sangat terhad. Bayangkan, pengalaman peribadi kita tentang wang mungkin hanya mewakili 0.000000001% daripada apa yang berlaku di dunia, tetapi pengalaman yang kecil itulah yang membentuk hampir 80% cara kita berfikir tentang bagaimana dunia ini berfungsi. Kita semua melangkah dalam hidup dengan berpegang kepada set pandangan tentang wang yang berbeza-beza antara satu sama lain. Apa yang nampak gila bagi kau, mungkin nampak sangat masuk akal bagi aku kerana kita dibentuk oleh kehidupan yang berbeza. Perbezaan ini sangat dipengaruhi oleh faktor luar kawalan seperti bila dan di mana kita dilahirkan. Sebagai contoh, seseorang yang membesar semasa zaman meleset ekonomi, Great Depression, akan mempunyai parut emosi dan rasa takut terhadap risiko yang tidak akan difahami oleh anak seorang pengurus bank yang kaya. Begitu juga dengan pelabur yang membesar ketika pasaran saham sedang melonjak naik. Mereka cenderung untuk melabur lebih banyak dalam saham berbanding mereka yang membesar ketika pasaran sedang lemah. Ahli ekonomi mendapati bahawa kesediaan seseorang untuk menanggung risiko bukan bergantung kepada tahap kebijaksanaan atau pendidikan, tetapi lebih kepada sejarah peribadi dan nasib mereka yang membesar dalam generasi tertentu. Bahkan, tokoh besar seperti John F. Kennedy juga tidak terlepas daripada pengaruh pengalaman ini. Beliau mengaku tidak mempunyai pengetahuan langsung tentang kesengsaraan zaman Depression kerana keluarganya sangat kaya pada waktu itu dan beliau hanya mula memahami tentang krisis tersebut melalui pembacaan di universiti. Ini membuktikan bahawa setinggi mana pun tahap pendidikan atau keterbukaan minda kita, ia tetap tidak dapat menandingi kekuatan emosi yang datang daripada pengalaman hidup yang sebenar. Kita boleh mengkaji sejarah melalui hamparan data, for spreadsheets pun, tetapi data tersebut tidak mampu menterjemahkan perasaan takut atau bimbang yang dirasai oleh seseorang ketika mereka pulang ke rumah dan melihat wajah anak-anak sambil memikirkan kesilapan kewangan yang telah dilakukan. Satu contoh klasik yang sering dianggap gila adalah tabiat golongan berpendapatan rendah yang banyak menghabiskan wang untuk tiket loteri. Di Amerika, golongan ini berbelanja besar untuk loteri walaupun mereka sendiri tidak mempunyai simpanan kecemasan. Namun, jika kita cuba memahami perspektif mereka, membeli tiket loteri adalah satu-satunya masa di mana mereka boleh memegang mimpi untuk memiliki kehidupan mewah yang sudah sedia dinikmati oleh orang lain. Walaupun tindakan itu tetap merupakan keputusan keuangan yang buruk, kita boleh mula memahami mengapa mereka melakukannya apabila kita melihat naratif yang mereka bina dalam hidup mereka sendiri. Akhir sekali, kita perlu